sikit. Hari ni aku dekat restoran nasi ayam 5 rasa dekat Taman Desa Terpelau, JB tau. JB Johor Bahru. Sini harga dia mahal ampun. Macam ayam crispy ni RM13. Penuh dengan tepung ke. RM13. Mahal nak mampui. Ayam roasted dia, ayam double, RM14 pun sama. Mahal nak mampui. Untuk portion ayam Hainan pun, ayam Hainan double RM14. Mahal. Ayam black pepper RM10. Murah pula. Ayam masak merah, sama merah. Tak tahu lah masak merah sama merah. Nasi ayam tau, first time aku dengar dia buat masak sama merah. Tunggu apa? Memang tak ada. Aku review salah. Aku cakap pasal makan salah. Baik aku promote je. Kau tengok aku makan je lah. Ini aku cakap, kalau video ni meletup, aku boleh kahwin 2. Salah, 2. Kalau meletup lah. Ini nasi ayam dia punya harga. Keras man. Keras harga dia. Tengok apa? Ni tak ada. Aku tengah promote. Bukan review. Tengah promote ni. Jangan tengok. Rasa nasi ini macam budak kelas belakang. Rasa nasi ini, sambal ni macam budak kelas belakang. Ayam crispy dia. Nampak? Aku cakap tepung ni banyak. Lembut ayam ni. Tepung. Ayam ni je kecil. Harga keras. Bubur-bubur ikan lele. Tak suka jangan tengok leh.